Assalamualaikum, apa khabar guys? Hari ni saya punya video, saya nak tukar bal lampu untuk gear 4 dah terbakar guys. Bal lampu tu LED kecil tu, yang boleh panggil LED lah, dia kecil kan. Memang susah nak dapat guys. Pergilah mana-mana kedai spare part, dah pupus dah. Saya ada modify sikit lah bal tu, 12 volt untuk saya gantikan dekat gear 4. Jom guys, kita buka dia punya kepala. Let's go. Kita tengok daripada sini memang natural Kalau kita besok gear 1, so gear 4 memang terbakar. Saya terpaksa start engine pasal saya punya bateri dah low. So kita tukar yang nombor 4. Dalam ni semua ada bulb. Ni memang saya spare ni. Sebab benda ni memang dah tak ada jual lagi. Tak kena spare part, nak cari lah. Kalau ada nasib-nasib lah. Sekarang kalau jual pun satu biji mungkin ada dekat RM2 atau RM4. Okay. Jadi kita akan masuk dekat dia punya housing dia tadi. Ok guys, dah letak dia punya bulb dah dalam ni. Wire dia panjang-panjang guys, kena apa, ikat betul-betul lah. So kita akan masuk dekat gear 4. Ok, pasal motor saya ni tidak lemah, dah lama tak tukar, jadi kena pakai start lah. Ada bateri tapi cuma lemah lah. Ok, nanti kita pasang lah. Dah siap dah tu. Ok guys, dah siap dah. Dah siap pasang semua. Sekarang ni kita nak test lah. Right, kita terpaksa start juga. Siap juga guys. Itulah cerita dia. Senang je kan nak tukar ni. Kalau anda berminat nak tukar bal kecil ni, boleh roger saya. Bayaran dia tak mahal sangat, sikit-sikit je, tipi-tipi je. Terima kasih guys kerana sudi menonton. Assalamualaikum, bye bye, peace.